day 3. So kalau korang tengok sekarang ni, view batu bata tu dah clear. Tapi ada a few lagi. Satu roro tu dah gone. Kita dah ada another roro lah untuk letak satu lagi punya batu bata. Hari ketiga ni sepatutnya dah tak ada batu dalam studio aku ni. Sebab roro tu pagi tadi dia sampai lambat. Tengah hari baru sampai. Buat kerja lambat sikit lah tadi. Banyak dah clear. Okay, kat sini semalam, so dah tak ada batu-batu. Area sini also semalam banyak batu. Dah settle, alhamdulillah. And then tinggal this part je. Awak datang esok memang dah settle lah. Barang-barang untuk simen apa semua, pasir pun awak dah beli. Ni satu tong ni 20 liter. And then ni pasir lah. Dan ni pasir dan simen. Progressnya sangat baik lah. Lepas dah settle area this one, awak boleh fokus untuk kemaskan wall ni semua. Bajet yang dikeluarkan pun masih lagi tak banyak lah. The next step kita akan dapat quotation Sakurama pula. Sekarang ni orang Sakurama tu dah datang hari kedua semalam lah. Aku agak takut juga untuk mendengar harga. So previous aku tanya kawan-kawan pun, untuk harga Sakurama ni sendiri sangatlah agak expensive jugalah. Aku takut aku ter-overspend sebab aku nak cantik. Okay, aku harap dalam minggu ni setelah untuk buat dah cat semua. Itu je progress untuk hari ketiga aku punya renovation studio. Day 3 done. See ya, bye.